bro. Serius? Abang Keli. Masuk elok gila. Ya. Malu sih. Macam mana buat vlog gila. Aku kau tahu aku tengah ikat mi ah. Aku plan. Mai sini aku nak pergi main bola jaring. Ajak okey. Hey bro, can I try one shot? Can I try one shot? Come. Bro. Tak payah langgar aku tengah ni. Gegar lah kamera. Agak-agak tak ada anjing lah. Biasa. Dulu buka baju tu. Kok lah. Tengok Cina tak sepi gemuk kan tau. Kepala botak cing-cing wena-wena. Mu ajak kat aku tak? Mu ajak kat aku. Mu boleh tak maki bar punya tu tak? Jom kita try. Ifah yang boleh maki bar. Saja je. Seru je. Nak cukupkan stek sebenarnya. Sebenarnya kita orang nak cukupkan stek. Jalan. Sini lah. Korang tahu tak? Lorong ni kan. Lorong ni ada peristiwa tau. Hari baru-baru ni lah. Aku nak acah-acah dengan mama. Aku cepat sikit, aku tahu jalan pintas. Aku masuk lorong ni. Tak tahulah. Asal rumah tu dah. Anjing. Ke rumah ni bunyi anjing. Diorang yang kerja aku. Masa baik tak terbabas. Mama gelak. Sebab mama dengar. Jom singgah ni jap. Taman komuniti. Ni. Ni yak moyak. Mu boleh tak? Ayung. Nak main ayung? Jom. Tapi tak meyakinkan lah. Oh, insya-Allah. Percaya. Aku lama tak jadi budak. Hak ni belagak sikit tengok tu. Hak tu tak agak tu. Di tanah. Kan sedap kalau aku. Dah hak berat dua-dua banyak kat sini. Tungging pun dah. Hai. Kalau jatuh ni masuk kita diam. Weh. Ke moyak. Ke moyak tu. Nyuntar ni ablang mesti belah teradah tapi malu. Ya. Lightning. Lighting bongok. Lightning tu nombor telefon tu. Okay. Here we go guys. Abang nak 10 kali. Wah, cepat je lah. Diri tu. okey. Cuba kalau gini. Tak boleh kan duduk. Kau tu akak besi je. Cepat adik serius lah. Tak boleh. Tera. Mu lembek mu tangan mu tera. Berat sangat ah. Kalau gini. Dok gitu meh tera. Cepat. Babi pun. Belang saya tak boleh ni. Okey. Kalau lah boleh kan? 10 kali. 5. Aku okey. Weh rapat dulu lah. Weh rapat dulu. Tak dulu. Lepas. Tangan. Lepas. Okey. Akau lah. Okey. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pak. Lighting bro, lighting.
Si. Aku ni gemuk je. Masa ada. Ni, apa je? Ayah. Comba. Gila peluh bang. Double apa panggil? Double push. Ya, aku tak perhati. Okay, you try again. Irfan. Okay, try Irfan. Akak kaki. Bawah 100% akak kaki. Akak kaki tu. Akak kaki bunguk. Betul. Tangan gitu bro. Tangan tu bukan gitu. Gila Irfan lembek bunguk tangan mu Irfan. Mana nak gocoh tu. Let's go. Weh, ada penampakan. Ni apa? Try main ni. Try main tu. Tu. Ni. Sebab ni budak-budak boleh main lah. Iyalah tu. Macam ada orang je belakang aku dia. Ada apa dia? Babi. Apa tu? Tak, macam ada rambut ke tu? Weh. Bahaya banget. Tiba-tiba. Weh. Bodoh you. Weh. Lang. Gerak. Tiba-tiba gerak lah. Muka serius bodoh. Dah. Let's go. Makan ni aku. Kurang. Jangan duk zoom kopi. Sensor tu. Semak mu dik, semak tu. Kalau mu semak tu sia tu. Aku nak main air mah. Pernah jatuh sini. Ni kah? Jatuh sini. Try. Hati-hati. Olok sekali mah. Pening bro. Babi. Pening tu. Aku main benda ni. Let's go. Jom next game. Lecuk bunguk. Lecuk tu. Dek sini lah koyak dek. Nak main drift. Nak main ke? Drift. Nak main ke? Drift. Main kereta control. Aku rasa aku nak beli kereta control lah. Weh, aku nak sejak ke badan mata. Baru kita pergi jalan dekat. Aku plannya sebenarnya kita orang nak pergi beli pisang. Sebab kita orang dah pisang. Kita nak beli pisang. Hei, nah. Ini ya wow. Tutup lah lampu. Kau bawa tang. Babi masuk ni. Slow-slow je tu. Putus hati. Actually kita orang nak beli pisang. Nak pergi beli pisang dekat mama. Tapi ni laluan untuk pergi beli pisang. Sebenarnya. And satu lagi cerita. Sebenarnya esok aku kerja. And then lagi cerita. Sebenarnya aku penat. And then sebenarnya lagi sebenar-benarnya kan. Sebenar-benarnya kan. Aku happy. Sebab apa? Sebab aku boleh skin Naruto daripada ML. Gimana? Nak pergi mamak. Aku nak beli pisau tu. Sebab aku Nak diet ke? buku diet gila. Aku herah. So I need some fruit. Ya. Yeah. Ni macam mana? Kalau tahu orang awak gini. Terang Mbak. Oh. Nah. Ataupun kita boleh tengok ni. L-seat. Oh, macam ni. Ini L-seat. Ataupun kita boleh belajar gini. Yang mula dia ajar tu. Oh, sini pun dia ajar tu. Oh. Menongkat dagu. Oh, okey. Tak try? Like this.
Okey. Okay. InsyaAllah boleh lah. Show me. Show me bro. Tak. Jangan hunjuk tu terbalik ke belakang akak slow ya. Oh, tak ada. Tak ada. Try aku try. Kan nak cakap buat. Try. Bukan. Ada? Gini. Biar. Biar aku gini biar. Okay, 1, 2, 3. Agak. Tak boleh dah. Main gemuk tu. Let's go. Sorry. Terdesak. Itu nak lalu jalan mana ni? Dah aku ingat kau kecing pula tiba-tiba tu. Sini. Hah? Di sini. Biar dak. Ni ring. Nak lalu jalan mana nak pergi kat mama? Ha? Ni jalan. Jalan lah ni jalan ni. Lah, bukan sana. Ni jalan. Ke sana. Lalu sana. Duduk. Lepas yang nyalak-nyalak gitu lepas tu dia dah no plate JNN 1. Kaya-kaya tu orang JB ni. Saja pun lagi gaya. Tengok rumah kecil. BMV. Tapi kereta mak ai. Honda Civic. Honda. Semua Honda gila. Toyota Proton apa tu. Tengok ni Honda 2 biji tu Honda tu. Rumah biasa je. Dia yang mementingkan gaya hidup nombor 1. Bukan hidup saya. Gaya hidup nombor 1. Tengok ni yang Alphard. Rumah sana Alphard. Tunjuk. Ha? Oh, Singapura punya orang. Singapura. Patut lah. Kenapa tak dia cakap? Tak di Kelantan lepas tu. Tak di Kelantan lepas tu Johor lepas tu Kelantan pula Oh lah, kita kasih satu Malaysia. Kita satu bangsa. Kita satu negara. Orang sini Berbanda. Syokak. Palung ada pacak. Sudah yang kipah. Ni. Mana tak bawa kipas. Ada. Aku rakit kat mana tu? Lagi tanya. Macam mana nak maintain tu? Biasa tak? Pintu rumah buka aku. Okey. Panah aku. Patutlah mama buka pintu. Papa buka pintu. Panah tu. Ngomak rumah. Duduk luar tu nampak bunyi. Bunyi macam duduk luar tu. Stand by dah dek. Lang. Jangan lakukan benda ni lang. Ada deh. Oh, takut. Tapi macam jaga sangat lah pagar dia. Mana orangnya? Tu dia. Panik ada hak liang. Wah, lah. Tengok. Jom. Tak apa ke? Tak nak ke? Balik kata kena mandi ke? Jelas harus kena mandi. Wah, tengok kawasan kita. Ni berat. Takong Cina panggil. Takong Cina. Takong Cina yang naik. Takong Cina. Yes. Ambil gambar aku ya? Ambil gambar Tak ada aku je. Mission nak cari pisang. Ada pisang kat mama. Saya suka-suka lah. Malu kan? Ada. Ikan lepus tu Ikan lepus tu jadi bongok orang suka lang. Serius tu. Orang suka lang. Pos ya. Gana aku boleh rakit dekat ramai. Mai ya je. Ya. Mai. Malu gila macam mana? YouTuber boleh rakit dekat ramai. Jom lah ya. Malu bodoh. Nanti orang tengok lah aku gila. Tak apa guys.
Lah. Lelaki tu tengok. Lang, saya hak pakai kamera ni. Babi bang, mai sini tengok tu. Yo, what's up guys? Dek. Lang, confident lah. Murake lah muka-muka. Aduh, habis Oh, pening okay. aku. Okay. Tak style. Untuk Banyak. tak sesuai bodoh tempat sis. Sipir bodoh tu. Tak sesuai bodoh tempat dia sis. Apa? Hah? Apa? Bukan nak tatak ni. Ui, dah baru tu. Si Koko. Si Koko. Sudah. Ya, aku rasa nak air tu. Tapi tak boleh tu. Aku tak boleh tidur nanti. Wih. Ada satu tu. Ada satu. Satu dah tinggal bang. Ya. Aku nak pisau, aku nak pak pisau. Ada store? Kita jalan punya jauh untuk dapatkan satu pisau. Untuk dapatkan 4 pisau, satu pisau je kena dapat. Buka lah. Kau tahu perasaan aku macam ni kan? Tahu. Tak lah. Senang. Wait, aku review. Yang pasal dia. Sekali je. Rasa dia rasa pisang. Klise. Oh, kameraman tepuk nak juga. Ni, bang. Macam mana rasanya ni? Rasa dia. Rasa buah pisang. Tak kita lalu kot ramai. Kita jalan kot tu, kita jalan kot ni, masuk lorong tu, anjing. Aku sebut anjing. Kau memang anjing. Tak mencari. Memang anjing. Ni rumah saya agak. Mana? Nanti mai ambil. Rumah ni. Saya mu. Okey lah. Tak tanya. Penting kau untuk aku. Ada style. Style. Rasa boleh. Saya mu Cina ke Melayu? Kita saing benar. Ya. Kita saing guys. Budak sekolah mu sini kata dek. Ya Allah, bahasa Melayu pun kena pergi ambil balik. Hak dekat. Tak ada. Hak dekat. Ini aku kepuh ni. Gila, bilang setia tu masalah ni. Biar aku editing gila. Ikut aku lah. Ngaju. Comel dah rumah ni. Nampak shoot. Tak. Ni. Mungkin lah gemuk jalan gitu. Duk pondek tu. Kalau apa yang aku perasan apa yang aku perasan lah kat sini. Kebanyakan rumah-rumah ni kan macam owner Singapura semua. Tengok nama pelik. Tak pelik. Nama pelik naik lah. Tu macam kata adalah tu. Nama pelik Singapura. So aku bukan nak cakap apa. Tanah kita ni. Ni kan tanah Melayu juga. Banyak dibeli oleh orang luar. Macam mana boleh beli? Kan? Sebab diorang banyak duit. Diorang 100,000. Sini dah 300,000. Diorang 500,000. Sini dah 1.5 juta. Dapat. So that's why diorang boleh beli rumah besar. Diorang jual rumah kat sana. Sini diorang beli. Okay lah guys, kita orang dah sampai kat rumah.
Jom kita buat outro Outro guys. So kita jumpa. So mari kita Jumpa dekat next vlog kita dekat Cameron. So Next vlog kita. So nantikan next vlog. nak post ah. Yalah. Janganlah je bising dah ni. Aku nak intro ni. Okay, kita jumpa dekat next vlog kita dekat Cameron. Actually nanti next so sabar dulu, aku tak habis lagi. Bangkit lah Ifan. Okay, kita intro pula. Okay. Okay. Belum ni nak kecik banyak lah. Macam mana aku nak intro tu? Dah so senyap je lah je. Okay. Ada sikit. Okay. Kita Kali. masuk dah sekali. Okay, kita akan jumpa next video kita. Tengok sini. Okay, kita akan jumpa next video kita. Gimana? Kamera Highland. Kamera Highland. Berapa hari Aku dapat cuti 9 hari tak silap. Kita orang banyak pergi kamera balik kampung. Akak video kau tengok je nanti. Layan je lah. Yang layan video aku pun anak cucu cicit aku juga. Bukannya aku jadi viral. So ada orang, jom kita tutup. Bye bye.